yang buka puasa di rumah sahaja minggu lepas. So ini lagi minggu kedua. So saya berbuka di luar lah bersama pelajar tahfiz. Ini atas usaha sama Takong Racing, R25 Malaysia, Team Bong YP. Pada mulanya diorang ni memerlukan katil dan diorang berusaha mendapatkan dana untuk membelikan katil. Alhamdulillah katil dah dapat sponsor. So duit kutipan pun tak silap saya sampai 5,000 ataupun sedikit lagi nak sampai. Okay, so alhamdulillah, terima kasih pada semua yang menyumbang. Moga-moga segala sumbangan anda, tuan-tuan, datuk datin, Tan Sri, Puan Sri, diberkati di bulan yang mulia ini. Okay, so hasil duit kutipan tu pihak Takong Racing dan R25 dan Team YB bekerjasama membelikan barangan-barangan basah, kering dan basah lah, macam beras, telur, apa semua kan, dan selebihnya bagi dalam bentuk tunai kepada pengetua madrasah tersebut. So sekarang ni saya menghala ke RV Point dan Rendezvous, iaitu di Caltex Selayang Padang. Berjanjinya jam 3.45 petang, jam 4 nak sekolah ke Puncak Alam melalui Langkah. So nanti sama-sama dah ada nanti apa, dah sampai sana saya sambung. Hari mendung je hari ni, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan sempat sampai ke Puncak Alam. Tapi nak hujan-hujan lah kan. Buat event hujan tak apa, jangan sebelum sampai dah basah tu yang okey je, tapi susah sikit lah kan. Sekarang ni dah sampai ke kawasan Selayang. So Caltex yang dekat depan ni, dekat ada satu komplek ada bangunan lah. Sekarang ni dah ada gerbang lama betul saya tengok jalan ni. Ada ikut mungkin tak perasan. Ada pintu gerbang sekarang. Untunglah orang KL pun tak tahu. Okay, so pada yang komen-komen kata lebih prefer angle macam ni, tak minat helmet cam, tak apa, saya hanya cuba-cuba je. Dan helmet cam tu mungkin akan digunakan untuk hal-hal lain. Dalam masa yang sama ni ada yang komplain kata tak dengar ke handphone sebelah saja. Yes, betul, saya pakai mikrofon mono. Mikrofon stereo saya belum sampai lagi. Kalau dah sampai nanti pun saya akan cuba je. So ok, sekarang ni dah sampai ke Caltex. Saya tak tahu siapa dah ada. Saya ni 12 minit awal daripada Rendezvous Point punya waktu. Sampai sini kita tengok siapa yang dah ada, siapa yang belum ada. Nampak gaya black dah ada. Assalamualaikum. Awal black. Bob, wow, cepat sampai. Ha? 3 Syah Alam. Laju. 3.35. Aku ke 3 kat Madinah. Okey, sekarang ni dah pukul 4 dah. Kita orang pelan-pelan gerak ke Puncak Alam, ikut rata. So semuanya ada Soya, Jom, Se, Karin, Black, Karin, 7 orang dah boleh sini. So nanti bertemu dengan lain di Puncak Alam terus. So nanti kalau ada apa-apa nanti saya sambung.
tadi dalam 10 km je. Cuma relax-relax je, tak ada apa nak kejap. Dah kayu. Pakai glove je, naik dekat motor boleh pakai glove. Tadi jawab telefon. Alhamdulillah lah hari ni cuaca mendung je. Tenang-tenang aja ini. Ada risau tak hari nak hujan? Tak lah, dipermudahkan lah kalau hujan hari ni. Rasanya macam dah berdekatan. Rasanya lah. Tengok lah mana lagi. Tapi ni memang kali pertama lah saya sampai ke kawasan sini. Kawasan Puncak Alam apa nama sebenar ni? Dataran Suria Puncak Alam. Dia. Alhamdulillah. Sini dia parking nak mana-mana dia. Aku parking sana pun tak apa. Okay, so sekarang ni saya dah tiba di Madrasah Al-Hufaz Wal Ulum di Puncak Alam. So kita orang awal daripada yang lain, daripada Gang Artufai dan juga Takong. Kita sampai dah. Ni Ustaz Zul pun dah sampai dah daripada IM4U. Ya, selamat datang, jumpa lagi ke Alhamdulillah. Puasa kita. Ni tunggu pihak Takong tak sampai lagi. Tunggu sekali lah. Kita pun memang terlebih awal ni. So di sini pengajian macam-macam ada, sepenuh masa, separuh masa pun ada, sepenuh masa pun ada. Alamatnya itulah di Jalan Dataran Suria 15/7/3. So event hari ni dibantu oleh dikendalikan daripada idea Takong Racing atas kerjasama R25 Malaysia, tim Bawa YP dan juga IM4U juga membantu hari ni. So alhamdulillah lah, kita minta segala-galanya berjalan dengan lancar. Okay, so sekarang ni geng-geng R25 pun sampai. Mr. T pada Takong pun dah sampai. So tu ada pelajar-pelajar pun ada kat atas, kat bawah. Asrama belah sini pun ada. So kejap lagi nak turunkan barang yang hasil pembelian daripada sumbangan yang menyumbang ke Takong Racing. Ini barang-barang yang nanti akan diagih-agihkan. So sekarang ni tengah fikir nak hantar dekat sini ke, pasal ada orang suruh hantar dekat asrama perempuan. Dia kata barang-barang biasa hantar ke asrama perempuan. Ini geng-geng R25 Malaysia. Macam? Baik? Benar tak? Ha? Benar tak? Alhamdulillah. So ni semua hasil sumbangan daripada IM4U. Ni apa? Toilet, barang-barang toilet lah. Toilet berigi, shampoo. Alhamdulillah lah. Bawa semua. Boleh? Ada beras sikit. Oh, ada. Kurma dua kotak, dua botol.
Nama siapa? Fakrul. Fakrul. Ni? Muhammad Lukman. Oh. Kamu asal dari mana ni? Kelang. Oh, ada dari Kelang, ada Negeri Sembilan. Kampung Melayu Subang. Oh, siapa paling jauh kat sini? Sarawak. Sarawak. Siapa dia? Ada. Kemboja. Kemboja. Oh. Oh, jauhnya. Kemboja. Dia tahu cakap bahasa Melayu tak? Tuh, tahu. Oh, bagus ah. Senyum sikit ni muka. Muka ketat je. Siapa? Oh, Ali. Baca nama, cakap ke? Betul. Ha. Bob. Oh, kau mau Bob juga? Lukman. Nanti so ustaz buka kan, nanti saya urus tu, ustaz buka lah. Boleh tengok. Wah, umur berapa ni? Berapa? 11? Asal kerja sangat kau ni? Wah, saudara Black ni bukan orang biasa-biasa tau. Alhamdulillah, bukan senang nak cari orang-orang macam ni. Banyak ni kucing pun ada semangat. Tak apa, nanti dia panggil kawan-kawan dia datang. Ya. Sekarang kita namakan Black Cat. Ha. Naik ke mana? Kau tanya juga. Nama siapa? Daripada mana? Negeri Sembilan kat mana? Dekat ni. Seremban. Kat Seremban. Oh, berapa lama dekat sini dah? 4 bulan. Baru 4 bulan. Seronok tak dekat sini? Kawan-kawan ramai Seronok Nanti belajar betul-betul lah, rajin-rajin Ini nama siapa? Muhammad Muiz. Daripada mana? Daripada KL. KL. Dah berapa lama dekat sini? Baru 5 bulan. 5 bulan. Seronok kat sini? Kawan-kawan ramai okey. Belajar rajin tau. Sama. Senyumlah sikit, lapar. Ada tengok? Nanti dia tengok jugalah, nanti masuk dia semua. Nama siapa? Umar. Umar. Subscribe video. Terbaik. Kau tak kat lampu? Gambar-gambar lama Okey. Baru saja kan? So katil ni pun baru dia dapat. Sebelum ni dia semua tidur atas lantai. Dek, katil ni dah berapa lama dah? Kata ni Baru 2 bulan lah. Sebelum ni tidur kat mana? bawah. Atas lantai ramai-ramai. So seronok tak dapat katil? Nak tidur atas katil ke nak tidur atas lantai? Katil Oh, terbaik Oh, semua rajin pula tiba-tiba kemas-kemas. Tak apa. Kena spot check. Kena spot check. Kipas dia memang lipat macam ni Pukul malam pukul 2 pagi tutup. Oh, sejuk lah. Bang, dia beli khas daripada Thailand. Oh ya? Thailand man, bukan Malaysia man. Baru nombor 1. Laju lah. Habis kalau nombor 5 macam mana pula? Itu lah. Ya, aku tak berani lah kalau laju. Macam normal, kalau you sekolah kat sini, sampai umur berapa? Dia kalau ikut acak kematangan budak tu kan. Tapi macam dekat sini SPM apa semua ada ke? Tak ada. Tak ada lah. Lepas belajar kita lepas nak ambil SPM kita pergi hantar UNICEF. Oh. UNICEF bukan untuk pelajar yang hafal lah, sebab dia 15 juzuk untuk hafal. SPM. Sebab dia punya fikiran lain. Yalah. Dia punya pemeriksaan pun lain lah kan. Budak tadi. Kalau tak nak kita hantar ke negara macam South Africa ke Mesir ke Yaman ke untuk lagi belajar dalam Islam.
bintang kan. Tak sama kita tak punya sama. tu kat dalam kelas. Ada budak 10 tahun hafal 30 juzuk. Betul. Lancar. Dia punya pemikiran lebih baik daripada budak besar lagi. Walaupun dia 10 tahun tapi pemikiran dia lebih besar lagi kan. Sebab dia kelebihan masing-masing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pernah tua sini. Tahniah Ustaz. Terima kasih banyak lah kan memilih tempat ni yang mampu ni. Yang ni Ustaz yang tanah ni dah ni dah. So macam ni suasana nak menanti azan maghrib. Tu apa ya terlanggar air tu Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dia cukup ke Din? Apa? Aku dah buka belum, ada lipat tu. Kurma yang sedap. So tadi. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Ni aku makannya belum makan. Thank you. Program yang berjaya. Okey lah. Relax. Okey lah macam. Yalah. Okay Mr. Teh, thank you very much. Thank you. Successful program. Tak apalah. Patut kita kena buat ya. Yalah. Tak ada hal lah. Satu event pun bagus lah. Yalah, bagus lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Boy. 0.5 cakap. Thank you lah. Kenyang makan kenyang tak? Kenyang. Okey, ya. Jom. Gizik. Tahniah ha. Jumpa minggu depan Program berjaya. Dah makan belum semua ni? Dah makan? Dah kenyang? Terawih tak malam ni? Terawih. Bagus. Nanti belajar rajin-rajin tau. Nanti dah besar, dah kerja, boleh ke pakai sebiji? Nak pakai motor besar? Nak? Kena belajar rajin-rajin. Tak lupa tu. Bukan beli satu, beli 2, 3 biji pun boleh. Okay. Alright, bye. Ni abang kita pun dah berjaya kat seorang ni. Usahawan air kelapa laut. Woi, mana dia? Idola retro, king, legend. Legend retro. Jangan macam-macam pun. Okay, Ustaz. Terima kasih ya. Moga-moga umur rezeki insya-Allah. Sama-sama lagi kita. Kita boleh jumpa lagi. Sama-sama lagi kita. Insya-Allah. Sama-sama. Kita tolong bantu. Terima kasih banyak tahniah lah. Sama-sama insya-Allah. Ada kesempatan datanglah sini InsyaAllah. Ya, tahniah. Program yang berjaya. Okay. Alright. Sama. Ya baik, insya-Allah. Okay. So, awak depan sini saja. Ya betul. Terima kasih banyaklah datang support program. Okey. Yang penting yang ini. Ni. Perut aku yang nampak. Senang nak tunjuk perut. Sekejap sekali lagi. Terima kasih banyak. Kalau kena kau. Hebat dengan berkat aja. Dia pun kena orang. So alhamdulillah berakhirlah sudah program. Ni belum tahu. Buka puasa bersama pelajar-pelajar Tafiz. Korang semua standby nak pergi. Korang nak pergi mana ni? Alhamdulillah. Ingat tau belajar rajin-rajin ya. Alhamdulillah. Nanti esok dah kerja. Oi. Laju pula. Dah kerja boleh beli motor. Okey. Cari abang Bob. Aku pula yang terkejut tengok mana dia jalan. Ni semua tak ikut ni bisa berserong. Fly.
Bobat terlepas kan? Okay, so Alhamdulillah program ni berjaya. Terima kasih kepada Takong Racing, terima kasih kepada RTFI Malaysia, terima kasih kepada tim Bot YP, terima kasih kepada geng Retro Owner, terima kasih kepada Malaysian YPPS Owner, dan juga nama-nama yang saya tak dapat nak sebut besar begitu ramai yang beri sumbangan dan juga bekerjasama dalam program ni. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah program ni berjaya. InsyaAllah moga-moga apa yang kita semua buat ni diberkati. Terima kasih kerana menonton. Cheers. Terima kasih banyak job program. Jangan terserik pula. Ada lah boleh. Okey. Okey. Assalamualaikum. Alright, selesai. Sekarang dia nak balik ke Jalan Duta. Di manakah Din Soya? Di sana. Alhamdulillah program berjaya. Kat mana petrol pump ah? Tak pasti saya pun duk hayal. Asal sana ada luar kan? Ada. Okey, jom ni. Jom. 10 lah. Alright, thank you. Masuk kerja pagi. Terima kasih banyak Din. Alright, bang. Volunteer ini hari. Okay, tak ada hal. Bukan suka dengan lawan, volunteer. Okay, sir. Terima kasih banyak. Masalahnya Kesalahan kau ustaz masalahnya apa? Bro, bukan ke depan lah. Apa Retrona? Retrona 1000. 1000 daripada Retrona. Oh ya. Masih bang. Oh ya. Saya tak tahu siapa yang ni. Benar. Dia semua sekali ada collection ni tadi. YPBS ada collection. Retrona ada collection. Dah tahu saya. Dalam diam ni. Aku siap panggil lagi wakil suruh datang. Kau tak datang. Okey, ada masing-masing ada urusan kan. Okey Din. Cheers.